Assalamualaikum, selamat petang. Bertemu lagi kita di dalam. Ini kita duduk kat bawah ni, bawah jambatan internet ni, Port Klang, ataupun dikenal sebagai jambatan internet. Kita nak mengira lori lalu lah. Yang atas tu lori biasa lalu tu. Yang kat bawah ni berbiji lalu Ini hari Minggu ni. Nak duduk kat bus stand tu panas. Duduk tempat teduh ni. Jauh sikit berjalan. Tengok berapa laju lori tu. Tu. Ui, boleh tahan juga tu. Laju. Minggu kurang lah. Hari biasa ni banyak Ini semua bodek toke ni kerja minggu ni. Ni kat bawah ni tak ada yang lalu lah. Persimpangan ni BHP Port Klang. Depan sana tu jabat LPK, Lembaga Pelabuhan Kelang. Sebenarnya aku dah lama tak masuk bawah ni. Rasa siap jambatan ni. Ni pertama kali aku turun bawah ni. Biasa lalu kat atas dia. Tu dia scanner. Sekali break berasap-asap. Tu dia. Dia turun jambatan, dia naik mata depan. Orang pelik tengok aku ambil gambar ni. Tak apa. Dia tak kenal je. Kalau dia kenal, dia berhenti tanya. Dia tak kenal. Baru berbiji je lalu. Tak banyak lah. Lipat bang, lipat lah bang. Alah. Ini aku naik motor je. Ni motor aku. Kalau buat kereta leceh lah. Naik motor senang, cepat. Ni depan ni depo multimodal. Depan ni. Pos logistik. Pos logistik pun ada buat ni Dekat bawah apa ni? Gas tu. Apa ni? Gas apa ni? Alah, oksigen. Yelah, tak ada nampaknya kurang lori Ingat ambil gambar lori banyak sikit. 1 BM. Lama ambil. Duduk kat atas aku ni. Tak nampak. Nak tengok ada selekor tu. Dia berguna ni. Tu dah. Memang laju. Hari Minggu tak ada kereta, berdesuk-desuk lari je.
Okey lah, nanti kita buat lain video. Ini sekadar selingan saja ni.